Assalamualaikum, welcome back to my channel. Setelah beberapa hari tidak membuat channel akibat hujan, so hari ini kita boleh lah sembang-sembang, borak-borak sambil-sambil naik motor. Okay, dah 3 hari lah motor ni tak hidup. So, apa khabar semua? Sihat-sihat sahaja? Okay guys, so hari ni aku nak bagi tahu sesuatu lah. Bukan bagi tahu sesuatu, macam suspend ni ayat, nak bagi tahu sesuatu. So ni aku nak nasihatkan lah, siapa-siapa yang nak beli motor, okay, mungkin dalam korang tengah survey motor second aku nasihatkan, tak payah beli lah. Kau survey je dulu 2 bulan ni, lepas 2 bulan ni baru kau beli. Sekarang ni kau relax-relax, kau survey, kau ada harga jackpot, kau ada harga jackpot, tu kau sambar terus lah. Okay, kalau harga tu masih lagi orang cakap apa, balance, kau relax tu. Sebab apa? Sebab 2 bulan ni kalau kau beli sekalipun sekarang, kau tak boleh ride, kau tak boleh naik motor kak. Sebab apa? Sebab 2-3 hari ni hujan. Hari ni je ini cuaca agak baik lah. Okay, kalau tak tersadai lah motor tu kat bawah garage, bukan boleh naik pun. Okay, so kalau kau nak beli, kau relax dulu. Okay, kau relax, tunggu harga jackpot come terus baru beli. Barulah cakap apa, baik sikit kan. Orang cakap apa, untung besar. Paten U-turn. Nak jual paten ni kat sini. Okay guys, so aku ni dekat Kuantan. Okay, aku ni dekat Kuantan, tapi aku tak jumpa lah member-member yang naik apa, sport bike Kalau ada follower ataupun yang tengok channel aku ni, korang boleh komen dekat bawah ni. Okay, area Kuantan yang naik sport bike 250 ke bawah, 400 ke 250 ke atas tu tak ya. Nanti korang cakap baik beli. Aku nanti kena bash je. So aku nak kawan yang apa, orang cakap apa, 1 darjat lah, 250 ke bawah. Cakap apa, kita ni 1 darjat. Kalau berkawan dengan geng-geng 400cc ke atas ni, diorang cakap apa, diorang akan cakap baik beli ni, baik beli tu, baik beli ni. Berdesing dengan aku. Kita bukan jiwa kelajuan pun, kita nak macam ni je, 250, dapat top speed 18, dah okey dah. Nak laju-laju gimana kak? Nampak jalan macam ni, sikit-sikit bonggol lah. Kau tengok tu, aku punya apa meter tu 30. Ada top speed pun dekat Kuantan ni, yelah kau akan dapat apa? Alah, paling tinggi pun 1.3 lah, paling tinggi. Lepas tu lah sampai lah. Tu ada bonggol ni. So lain lah, beli untuk buat ride hujung minggu, yes lah. Habis kalau macam nak buat daily, tak berbaloi. Tu orang cakap, beli berdasarkan poket sendiri ataupun tujuan masing-masing. Kita walaupun itulah, kepada geng-geng baik beli ni kan, aku nak cakap dekat kau, tak payahlah cakap baik daripada beli motor tu, baik beli motor ni, daripada motor tu baik beli motor ni, baik, tak payahlah. Sebab kita lain-lain apa, lain-lain pegangan. Pegangan apa, kita lain-lain tujuan. Tu betul, lain-lain tujuan. Ada orang dia beli sebab dia memang PJJ ke dengan wife dia, so perjalanan tu jauh, tempat kerja jauh ke, yelah, tu betul lah. Nak sisi besar macam aku ni, duduk sekali dengan bini kan, dan tak perlu pun kelajuan yang cepat. So 250 ni memang berbaloi lah. Tapi kalau ride, aku akan ride dengan sekufu lah. Okay, rider yang sekufu
Kalau rider 250 ke atas ni aku takkan ride sekali lah. Okay guys, so aku rasa macam aku dah banyak dah membebe ni. Okay guys, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.